Collaborative Instructional Design System (CIDS) ialah sebuah sistem pembangunan rancangan pengajaran harian (RPH) yang dibangunkan berasaskan penyelidikan untuk membantu guru merancang pengajaran secara lebih sistematik, berkualiti dan berkesan. CIDS dibangunkan berasaskan kerangka pendidikan 4 dimensi CCR dan menggunakan model reka bentuk instruksional ASIE sebagai panduan dalam proses penyediaan rancangan pengajaran harian secara sistematik. Berdasarkan maklumat yang dimasukkan oleh guru, kecerdasan buatan AI akan mencadangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan mengintegrasikan kompetensi serta elemen-elemen lain yang berkaitan mengikut keperluan. Penyediaan rancangan pengajaran harian bermula dengan guru mencipta rekod baharu dan memilih topik bagi mata pelajaran yang berkaitan berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran (DSKP). Rekod terdiri daripada lembaran kerja integrasi pelbagai, Multiple Integration Worksheet (MIW), iaitu himpunan item perancangan pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang meliputi satu atau beberapa minggu. Rekod ini turut mengandungi rancangan pengajaran harian (RPH) yang mengikut aliran proses model reka bentuk instruksional. Satu rekod boleh disalin dan digunakan semula untuk minggu, bulan atau tahun perancangan yang lain. Rekod ini juga boleh dikongsi antara guru dalam sekolah yang sama atau dengan guru dari sekolah yang berbeza di seluruh negara. Pengguna pertama yang mendaftar akan dilantik secara automatik sebagai penyelaras sekolah. Penyelaras sekolah bertanggungjawab untuk menyediakan profil sekolah, mencipta kelas serta mendaftarkan guru-guru lain bagi menjana ID pengguna mereka.